Ramai orang tanya saya untuk ayat ini, macam mana cara nak baca dia? Jom kita belajar sama-sama. Okey, boleh buka muka surat 176, surah Al-A'raf ayat 196. Alright, tengok dekat atas ni, nampak tak tanda tu? Tanda tu, ramai orang tanya, Ustaz, pelik sikit tanda ni. Macam mana cara nak baca dia? Dia macam kepala buaya pun ya, macam dal terbalik pun ya. Okey, baik. Ya, itu adalah huruf ya. Jadi, dia ada baris kat situ, so hidup. Kena baca, kena bunyikan dia. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab. Okey. Inna waliyallah. Waliyallah. Jangan baca waliyallah pula. Perbetulkan bacaan anda ya. Anda belajar satu hari ini, kali komen Alhamdulillah. Dan jangan lupa follow saya. Dan save video ni dan kongsikan dengan kawan dan keluarga anda supaya orang lain pun dapat belajar juga.